Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Wan Ahmad Ilyas bin Wan Abdul Nasir dari kelas Bahasa Melayu 6. Dan pada hari ini saya akan membentangkan tajuk aspirasi dan hala tuju pendidikan Malaysia, membentuk guru berjiwa pendidik. Untuk memulakan pembentangan, kita perlu memahami terlebih dahulu maksud aspirasi pendidikan Malaysia. Aspirasi pendidikan merujuk kepada matlamat utama sistem pendidikan negara dalam usaha melahirkan generasi yang seimbang dari pelbagai aspek, iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial. Ini bermaksud pendidikan bukan hanya tertumpu kepada pencapaian akademik semata-mata, tetapi juga pembangunan sahsiah dan nilai dalam diri murid. Sebagai contoh, murid yang cemerlang bukan sahaja mendapat keputusan yang baik dalam peperiksaan, tetapi juga mempunyai sikap bertanggungjawab, berdisiplin serta mampu berinteraksi dengan baik dalam masyarakat. Oleh itu, aspirasi pendidikan ini sangatlah penting dalam membentuk generasi masa depan yang berkualiti. Seterusnya, kita lihat pula maksud hala tuju pendidikan. Apa itu hala tuju pendidikan? Hala tuju pendidikan merupakan arah perkembangan sistem pendidikan negara dalam jangka masa yang panjang. Hala tuju ini biasanya disesuaikan dengan perubahan semasa seperti perkembangan teknologi, globalisasi serta keperluan pasaran kerja. Sebagai contoh, pada masa kini, kemahiran digital menjadi sangat penting. Oleh itu, sistem pendidikan perlu menyesuaikan diri dengan memasukkan elemen teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ini termasuk penggunaan video, animasi, platform pembelajaran dalam talian dan sebagainya. Dalam konteks ini, peranan guru menjadi sangat penting. Guru bukan sahaja berfungsi sebagai penyampai ilmu, tetapi guru juga berfungsi sebagai pembimbing, fasilitator dan inspirasi kepada murid. Guru juga bertanggungjawab dalam membentuk nilai, sikap dan sahsiah murid. Di sinilah munculnya konsep guru yang berjiwa pendidik. Guru yang berjiwa pendidik ialah guru yang mengajar dengan penuh keikhlasan, dedikasi dan juga tanggungjawab. Guru-guru ini bukan hanya mengajar untuk menyiapkan silibus, tetapi benar-benar mengambil berat tentang perkembangan murid. Sebagai contoh, guru yang berjiwa pendidik ini akan memastikan setiap daripada murid mereka memahami pelajaran, walaupun perlu mengulang penjelasan beberapa kali. Mereka juga sentiasa memberi sokongan dan galakan kepada murid yang lemah. Selain itu, guru seperti ini juga sentiasa berusaha memperbaiki diri. Contohnya, dengan mempelajari kaedah pengajaran yang baharu atau menguasai teknologi-teknologi yang terkini. Jadi, untuk kita memahami dengan lebih jelas tentang aspirasi pendidikan Malaysia, marilah kita lihat melalui infografik yang berikut. Berdasarkan infografik ini, kita dapat melihat beberapa aspirasi utama dalam sistem pendidikan Malaysia yang menjadi asas kepada pembentukan murid yang berkualiti. Aspirasi pertama ialah melahirkan murid yang berpengetahuan
dan berkemahiran tinggi. Ini bermaksud murid bukan sahaja menguasai isi pelajaran tetapi juga mampu menggunakan pengetahuan tersebut dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, murid dapat mengaplikasikan apa yang dipelajari oleh mereka di dalam kelas untuk menyelesaikan masalah dunia sebenar. Aspirasi kedua ialah kemahiran berfikir aras tinggi. Dalam konteks ini, murid tidak hanya menghafal fakta, tetapi mereka juga mampu menganalisis, menilai dan mencipta idea baharu. Sebagai contoh, murid boleh memberikan pendapat sendiri, menyelesaikan masalah secara kreatif dan membuat keputusan yang rasional. Seterusnya ialah kemahiran komunikasi dan kepimpinan. Kemahiran ini sangat penting kerana murid perlu berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, murid yang mempunyai kemahiran komunikasi yang baik dapat menyampaikan idea dengan jelas dan bekerja secara berkumpulan dengan lebih berkesan. Selain itu, aspirasi pendidikan juga menekankan pembentukan nilai murni dan identiti nasional. Ini penting untuk memastikan murid mempunyai jati diri yang kuat, berakhlak mulia dan menghormati budaya serta masyarakat. Sebagai contoh, murid dapat menunjukkan sikap hormat, bertanggungjawab dan bekerjasama dalam kehidupan harian. Kesemua aspirasi ini saling berkait rapat antara satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Untuk merealisasikan aspirasi ini, peranan guru sangat penting sebagai pembimbing dan pemudah cara dalam proses pembelajaran. Seterusnya, kita akan melihat dengan lebih mendalam tentang ciri-ciri guru berjiwa pendidik. Pertama sekali, guru berjiwa pendidik mempunyai komitmen yang tinggi terhadap tugas mereka. Mereka sentiasa bersedia untuk membantu murid bukan sahaja dalam bidang akademik tetapi juga dalam aspek peribadi. Sebagai contoh, guru akan meluangkan masa tambahan untuk membantu murid yang lemah memahami sesuatu topik. Selain itu, guru juga perlu mempunyai sifat empati dan prihatin. Ini kerana setiap murid datang daripada latar belakang yang berbeza, sama ada dari segi keluarga, ekonomi maupun kebolehan. Guru yang berjiwa pendidik akan cuba memahami keadaan murid dan menyesuaikan pendekatan pengajaran mereka. Seterusnya, kemahiran komunikasi juga sangat penting. Guru perlu menyampaikan ilmu dengan jelas, tersusun dan menarik supaya murid dapat memahami dengan mudah. Sebagai contoh, penggunaan bahasa yang mudah, contoh yang relevan serta interaksi dua hala dapat meningkatkan kefahaman murid. Di samping itu, guru juga perlu menguasai kemahiran digital. Dalam era teknologi ini, penggunaan alat digital seperti video pembelajaran, aplikasi interaktif dan platform dalam talian dapat membantu menjadikan pembelajaran lebih menarik. Guru yang mahir digital juga dapat menarik minat murid yang semakin terdedah kepada teknologi kini. Selain itu, guru yang berjiwa pendidik perlulah mempunyai pemikiran kritis dan kreatif. Hal ini penting supaya guru dapat merancang aktiviti pengajaran yang menarik dan tidak membosankan. Contohnya, guru boleh menggunakan permainan, perbincangan kumpulan atau projek sebagai kaedah pembelajaran. Tambahan lagi, guru juga perlu sentiasa bersikap reflektif, iaitu menilai semula pengajaran mereka
untuk penambahbaikan. Ini menunjukkan bahawa guru sentiasa berusaha menjadi lebih baik. Kesimpulannya, guru berjiwa pendidik bukan sahaja mempunyai ilmu tetapi juga mempunyai sikap dan nilai yang tinggi dalam mendidik murid. Ciri-ciri ini sebenarnya selari dengan konsep pedagogi pembelajaran bermakna atau KPPB. Seterusnya, kita lihat elemen tersebut melalui infografik yang berikut. Infografik ini menunjukkan elemen utama dalam pedagogi pembelajaran bermakna, iaitu 6C yang menjadi asas kepada pembelajaran abad ke-21. Elemen pertama ialah komunikasi. Komunikasi merujuk kepada kebolehan menyampaikan idea dengan jelas, tersusun dan berkesan. Dalam konteks pembelajaran, murid perlu berani menyuarakan pendapat serta bertanya soalan kepada guru. Sebagai contoh, guru boleh menggalakkan murid untuk membentangkan hasil kerja mereka di hadapan kelas. Elemen kedua ialah kolaborasi. Kolaborasi bermaksud kebolehan bekerja dalam kumpulan. Dalam dunia sebenar, kebanyakan tugas memerlukan kerjasama antara individu. Oleh itu, murid perlu dilatih untuk bekerjasama, berkongsi idea dan menghormati pandangan orang lain. Seterusnya ialah pemikiran kritis. Pemikiran kritis merujuk kepada kebolehan menganalisis maklumat, menilai sesuatu situasi dan membuat keputusan yang tepat. Sebagai contoh, murid boleh diberi soalan berbentuk penyelesaian masalah untuk menggalakkan mereka ini berfikir secara mendalam. Elemen keempat pula ialah kreativiti. Kreativiti sangat penting dalam menghasilkan idea baharu dan inovatif. Dalam pembelajaran, guru boleh memberi peluang kepada murid untuk menghasilkan projek, mencipta sesuatu atau menggunakan pendekatan yang berbeza dalam menyelesaikan sesuatu tugasan. Elemen seterusnya ialah kewarganegaraan. Ini merujuk kepada kesedaran murid terhadap tanggungjawab mereka sebagai rakyat. Murid perlulah memahami nilai patriotisme, menghormati kepelbagaian dan menyumbang kepada masyarakat. Akhir sekali ialah karakter. Karakter merujuk kepada nilai dan etika dalam diri seseorang seperti kejujuran, disiplin dan tanggungjawab. Nilai-nilai ini penting dalam membentuk sahsiah murid. Kesemua elemen ini saling melengkapi antara satu sama lain dan membantu menghasilkan pembelajaran yang lebih bermakna serta relevan dengan kehidupan sebenar. Akhir sekali, kita akan melihat implikasi aspirasi dan hala tuju pendidikan terhadap sistem pendidikan dan peranan guru. Pertama sekali, aspirasi pendidikan membantu melahirkan murid yang holistik dan seimbang. Ini bermaksud murid bukan sahaja cemerlang dalam bidang akademik, tetapi mereka juga mempunyai kemahiran sosial, nilai moral dan keupayaan berfikir. Kedua, ia dapat meningkatkan kualiti pengajaran guru. Guru akan lebih kreatif dan inovatif dalam merancang pengajaran mereka, terutamanya dengan penggunaan teknologi. Ketiga, pembelajaran menjadi lebih menarik dan berkesan apabila guru menggunakan pelbagai kaedah pengajaran seperti video, animasi dan aktiviti interaktif. Murid akan lebih berminat untuk belajar di dalam kelas. Selain itu, guru berjiwa pendidik juga mampu untuk membentuk murid yang mempunyai jati diri yang kuat dan mampu menghadapi cabaran pada masa depan. Walau bagaimanapun,
terdapat beberapa cabaran untuk merealisasikan aspirasi ini. Antaranya ialah kekangan masa, beban tugas guru serta tahap penguasaan teknologi yang berbeza dalam kalangan guru pada masa kini. Oleh itu, sokongan daripada pelbagai pihak seperti pihak sekolah, kerajaan dan masyarakat amatlah penting bagi membantu guru melaksanakan tugas mereka dengan lebih berkesan. Sebagai contoh, latihan dan kursus berkaitan teknologi boleh diberikan kepada guru bagi meningkatkan kemahiran digital mereka. Sebagai rumusan keseluruhan pembentangan ini, mari kita lihat infografik yang terakhir. Berdasarkan infografik ini, kita dapat merumuskan keseluruhan pembentangan yang telah dibincangkan. Secara keseluruhannya, aspirasi pendidikan Malaysia bertujuan untuk melahirkan generasi yang seimbang dari segi ilmu pengetahuan, kemahiran dan juga sahsiah. Aspirasi ini penting dalam memastikan negara dapat melahirkan individu yang mampu bersaing di peringkat global. Dalam usaha mencapai aspirasi ini, guru berjiwa pendidik memainkan peranan yang sangat penting. Guru bukan sahaja menyampaikan ilmu tetapi juga membentuk sikap, nilai dan pemikiran murid. Selain itu, penggunaan pendekatan pedagogi pembelajaran bermakna melalui elemen 6C membantu menjadikan proses pembelajaran lebih menarik, berkesan dan relevan dengan kehidupan murid. Sebagai contoh, apabila murid terlibat secara aktif dalam pembelajaran, mereka akan lebih memahami dan mengingati apa yang telah mereka pelajari. Kesimpulannya, kejayaan sistem pendidikan bergantung kepada kerjasama semua pihak, termasuklah guru, murid, ibu bapa dan masyarakat. Dengan usaha yang berterusan ini, aspirasi pendidikan Malaysia akan dapat direalisasikan. Oleh itu, jelaslah bahawa guru berjiwa pendidik merupakan kunci yang utama dalam membentuk masa depan pendidikan negara. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih.